Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi di dalam channel aku. Okay, ini adalah Pull Switch Light, brand Naturehide, Moonlight Side Moon Cam Light nama dia. So dia ada color dia wooden grain milk bubble lamp. So dia USB model, maksudnya dia ada tenaga bateri lah dekat dalam, rechargeable battery. So bila dah habis, aku hanya perlukan gunakan kabel untuk charge dia balik lah. Okay, apa yang disertakan di dalam kotak ni adalah lampu dengan tali dia, kemudian bateri compartment, so dia ada ruangan bateri, dan juga USB kabel. Bateri dia ni 1200 mAh, rechargeable type. So lampu dia hanya ada satu mode saja, 80 lumens. Okay, so bateri life dia kalau ikutkan dekat sini boleh tahan selama 12 jam. Tada! Aku minta tengok lagi. Uish, apa dia ni? Dia ada bag dia. So, dia bagi dia punya karung ni, bag dia. Okay, boleh tengok lah, Naturehide. Kemudian ada juga sertifikat ni, dia bagi sertifikat. Ada cok lagi, sertifikat. Kemudian dia punya warranty card dan juga installation instruction. Dia bagi manual book dia lah. Okay. Kemudian seterusnya ada besar kok lampu dia. Okey, dan ada USB Naturehide. So dia color kayu ni boleh tahan juga besar bab dia ni. Ni apa, plastik ke kaca ke apa, aku pun kurang pasti. So cara penggunaan dia dah sertakan dengan tali. So tali ni aku boleh gantung kat dalam kemah ke, gantung kat pokok ke, kat mana-mana yang diperlukan lah. So cara penggunaan dia, nak on off dia, tarik ni tali, tarik tali, dia akan on. Nak matikan dia, tarik balik tali ni. Okay, ni atas ni dia on, matikan dia, tarikkan dia, macam tu sahaja. Okey, itu nak buka dia. So nak charge dia adalah di sini. Nampak lubang dia dekat tepi ni untuk charge. Okey, itu saja berkenaan perkongsian aku berkenaan dengan Naturehide Switch Light Moon Lamp ni. Semoga bermanfaat buat anda semua. Jadi kalau hampa nak dapatkan, hampa boleh tengok dekat link, aku sharekan link dekat bawah ni. Assalamualaikum, bye bye.